awal Syawal. InsyaAllah kita sekarang ni berada di hujung-hujung Ramadan. Sekali lagi daripada Unity Podcast kita ke udara. Dan dalam masa sehari dua lagi kita akan menyambut hari yang sama-sama umat Islam tunggu, 1 Syawal, untuk merayakan kemenangan kita. Jadi kesempatan berhampiran dengan Syawal ini, sekali lagi Unity Podcast mengadakan sedikit apa juga perbincangan, apa juga yang akan kita bincangkan nanti, untuk tujuannya hanya satu, iaitu untuk memberi kefahaman kepada masyarakat di luar sana. Dan sudah tentu hari ini kita akan bincang berkaitan dengan persiapan untuk raya nanti dan apa yang berlaku setelah kesan daripada peperangan yang berlaku di Timur Tengah sana, apa yang kesan ekonomi, kesan apa juga kesan yang akan kita bincangkan nanti. Dan sudah tentu perkara yang kedua yang akan kita bincang juga adalah, walaupun bulan puasa, nampak politik ni tak puasa-puasa. Dia macam-macam mai. Jadi kita akan cerita hak tu. Jadi untuk nak menceritakan, untuk nak mencerahkan segala yang saya sebut tadi, seperti biasa kita bersama dengan Datuk Wira Mahfuz Haji Omar, Naib Presiden Amanah, dan beliau juga sebagaimana kita maklum adalah pengurusi LPP. Datuk, sekali lagi bersama dengan kita. Apa khabar tu? Ujung-ujung Ramadan tu? Ya, alhamdulillah. Ujung-ujung Ramadan ni memang kesibukan semualah di rumah-rumah kita ni. Kadang-kadang setahun sekali cuci rumah pun ada. Setahun sekali cuci rumah pun ada. Maknanya kita cuci rumah, bersih rumah, kita nak nampak rumah kita cantik, sapu sawang pun waktu-waktu macam ni lah. Sebab masalah ni agak kita tak ada masa nak duduk di rumah, nak bagi tumpuan. Jadi alhamdulillah, apapun bagi saya bahawa kebersihan ni merupakan satu benda yang sangat penting lah untuk kehidupan kita. Pertama ya, pentingnya bersih hati. Bersih hati, dan itulah ajaran daripada Ramadan untuk kita bersih hati. Sebab kita keluar daripada bulan Ramadan ni mestilah dengan suci hati. Kalau duk bawa lagi mai perangai hak lama, pun tak jadi kerja, duk persetan orang, duk pedajai orang ni pun tak jadi kerja. Ada juga bulan puasa Ya, dalam bulan puasa kita duk baca guna bahasa setan. Yang saya heran, yang orang yang menggunakan perkataan-perkataan tu ialah orang yang mahir tentang bagaimana disebut dalam Quran dan juga hadis Nabi, iaitu iblis dan syaitan ni dirantai kaki pada bulan puasa. Tetapi depa yang duk guna, duk persetan, duk pedajai orang dalam bulan Ramadan ini. Maknanya melemparkan tuduhan-tuduhan kerana kononnya usaha-usaha untuk perpaduan umat ini dianggap sebagai agenda rumah kosong tanpa dinding, bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Jadi seolah-olah menganggap orang yang mengajak itu syaitan. Orang yang mengajak itu seolah syaitan. Bisik syaitan, saya bisik kat Dr. Ma'e tu lah. Jadi seolah-olah begitu. Ini bagi saya satu tuduhan lah kepada orang. Jadi bagi saya satu benda yang tak sepatutnya. Wajarnya kita ni di bulan Ramadan dan di luar Ramadan pun kita kena bawa satu pendekatan, uslub dakwah untuk orang melihat betapa kebaikan Islam itu sendiri. Dengan rahmahnya kita menyantuni masyarakat dan juga rakyat. Tapi apapun yang penting daging murah. Nak ayam ni. Ayam murah. 4 kilo 100. 4 kilo 100. Daging murah. Ayam murah. Makanan cukup. Sayur ada. Semua lah. Beras ada. Ikan pun murah. Masya-Allah. Jadi yang tu kita rasa lapang dada. Maknanya walaupun orang duk kata bisikkan syaitan, jadi hakikatnya dalam negara ni depa pun menikmati murahnya harga dan tak perlu nak terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Betul. Saya biasalah mendengar penjelasan daripada ustaz apabila menyebut di bulan puasa ni syaitan tu dirantai. Ya. Tetapi pada masa yang sama kita melihat aksi-aksi yang dilatar belakangkan oleh syaitan tu berlambak-lambak. Hak jahat-jahat tu berlambak-lambak. Jadi ustaz ni jelas dia kata, memanglah dia kata syaitan tu dirantai, tapi perangai syaitan tu adalah lahir daripada orang tu memang syaitan. Perangai dia tu. Dia bukan syaitan tapi perangai dia tu.
Hak tadi nak jadi lagu tu ke lagu mana tu? Tak tahulah, tapi yang menyebut semuanya mereka yang mengetahui Ya. tentang Quran, Ya. mereka yang mahir tentang hadis Nabi SAW, mereka yang digelar para ulama, mereka yang digelar sebagai asatizah dan sebagainya. Jadi tak, bagi kita satu benda yang mengherankanlah bagaimana orang awam generasi muda ni nak ambil contoh mana? Ya. Nak ambil contoh mana boleh maki ke di bulan Ramadan ni? Ya, ya. Boleh persetankan orang ke? Boleh pendajalkan orang ke di bulan Ramadan? Ini yang menjadi generasi baru kita ni confused. Apa sebenarnya ajaran Islam ini yang nak dibawa, yang nak dilahirkan daripada madrasah Ramadan ini, yang selalu disebut oleh para ulama ni. Ini satu madrasah. Madrasah ni maknanya institusi pendidikan yang membina bukan sekadar ilmu tetapi membina jiwa, membina fikrah kita semua. Jadi seharusnya bagi saya orang yang berada di luar sana boleh membuat penilaian lah tentang ungkapan-ungkapan yang diungkap oleh para pemimpin-pemimpin yang berstatus ulama, yang berstatus asatizah, yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang saya fikir tidak wajar untuk diikuti tentang pendekatan-pendekatan yang mereka bawa. Datuk, apakah pandangan Datuk? Saya kira penyatuan untuk menyatukan semua parti-parti yang berdasarkan kepada Melayu dan Islam ini, saya kira adalah satu tujuan yang baik. Ya. Apakah Datuk merasakan bahawa bila ianya datang daripada orang lain, macam tu, kalau datang daripada aku okey je, maka penyatuan tu jadilah penyatuan ummah dan seumpamanya. Tapi bila orang lain buat ni hak mai ungkapan yang macam-macam tadi, apakah Datuk melihat itu? Sebab dia kata hampa ni pasal hampa nak mampus dia kata hampa ni dah teruk, hampa tak ada sokong orang Melayu, hampa nak tarik ni nak hampa je nak mileage politik. Jadi kalau hak lagu tu dia kata hak ni hak keluar semua ungkapan-ungkapan tadi. Apakah Datuk melihat bahawa apabila ada satu golongan, ada satu pihak yang nak kepada penyatuan ummah, panggil semua, tapi ada pihak hak tak setuju ni PAS lah. Ya. Jadi bila dia tak setuju, dia hukum. Adakah itu pandangan Datuk begitu ataupun macam Datuk? Bagi saya maknanya dari segi persepsi yang boleh kita lihatnya begitu. Sebab sebelum kerajaan Tebuk Atap, kalau kita lihat, kita balik kepada sejarah sedikit dalam 3 tahun yang lampau sebelum kerajaan Tebuk Atap berlaku, mereka boleh bersama. Mereka boleh bersama menangis, menitis air mata, melihat bahawa ini satu sejarah, dan mereka menempah songkok berlambangkan bulan dan lambang keris, muafakat nasional pada waktu itu. Maknanya inilah dia bagi saya bahawa kita katakan macam yang disebut sebagai rumah bangsa dan sebagainya, muafakat nasional tersebut. Jadi mereka boleh bersama dan riuh rendah memperlihatkan bahawa bagaimana kembalinya Melayu bertaut bersama untuk masa depan, untuk mempertahankan maruah dan sebagainya. Jadi tiba-tiba pada hari ini, bila pihak yang mereka yang mereka jemput tempoh hari, yang mereka jemput tempoh hari, dulu mereka yang menjemput. Jadi mereka UMNO datang, tapi hari ini bila UMNO meninggalkan mereka, UMNO meninggal kerana ada hujah, kerana mereka tidak setia, kerana mereka tidak akur kepada keputusan bersama, iaitu untuk tidak mewujudkan satu lagi platform, iaitu Perikatan Nasional. Jadi tiba-tiba mereka nak mewujudkan satu lagi platform untuk mewujudkan Perikatan Nasional. Jadi mereka tidak boleh dapat menerima tentang kedudukan tersebut. Jadi UMNO meninggalkan mereka, dan sampailah UMNO hanya menerima kesepakatan di bawah Kerajaan Perpaduan Madani ini selepas daripada pilihan raya. Bila lepas daripada pilihan raya, peranan yang di-Pertuan Agong menasihat kepada parti-parti politik untuk memikirkan yang terbaik apabila tidak ada satu parti yang boleh mencukupi dari sudut majoriti 2/3 untuk membentuk kerajaan. Sebab itu kalau kita lihat sendiri daripada video yang jelas titah wawancara
khas media dengan Tuanku Sultan Abdullah, Tuanku Abdullah Sultan Pahang sewaktu beliau baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong. Beliau menyatakan bahawa yang pertama yang dipanggil parti politik ialah, dia kata Bersatu dan juga PAS, iaitu disebut Tan Muhyiddin dan juga Tan Sri Haji Abdul Hadi disebut dalam tu. Tapi mereka menolak. Jadi apa choice yang ada kepada tuanku? Tuanku kata apa yang choice yang ada pada saya? Tidak ada apa-apa pilihan lagi melainkan merestui pembentukan kerajaan bagi mereka yang bersetuju untuk berada dalam sebuah kerajaan perpaduan madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tiba-tiba pada hari ini apabila mereka sering bercakap dan mengungkap walaupun kita bersatu, 18 parti ini bersatu, yang majoriti daripada 18 parti ini ialah Melayu Islam, dengan berbagai-bagai keturunan lah kan, dengan berbagai-bagai keturunan Melayu Islam, tetapi mereka masih bercakap lagi soal Melayu terancam, Islam terancam. Mereka masih lagi bercakap. Lalu dicadangkan oleh UMNO. UMNO mencadangkan melalui perhimpunan mereka, iaitu melalui Presiden UMNO Datuk Zaid Hamidi, iaitu pembentukan Rumah Bangsa untuk duduk semua parti-parti yang mewakili orang Melayu ini untuk berbincang tentang masa depan orang Melayu, tentang masa depan orang Melayu dan umat Islam. Apa agenda yang harus kita buat untuk mengangkat kedudukan orang Melayu. Sepatutnya Dr. Meh, bila mereka bercakap Melayu terancam, mereka kena bersetuju dengan Rumah Bangsa. Mereka kena bersetuju. Mereka tidak boleh menganggap ini bisikan syaitan. Mereka harus bersetuju sebab mereka sendiri mengatakan terancam. Lalu kita nak bersatu semua parti. Amanah hadir, PKR hadir, UMNO hadir, kemudian ada lagi parti-parti yang lain hadir semua. Sedangkan mereka juga hadir pada waktu itu. Rupanya mereka hadir hanya sekadar hadir untuk saya tak tahulah apa tujuan mereka hadir, tetapi selepas daripada kehadiran Setiausaha Agong PAS pada pertemuan tersebut, Presiden PAS mengatakan bahawa mereka tidak akan menyertai Rumah Bangsa. Jadi bagi saya, tak mau menyertai Rumah Bangsa, okey, no problem. Tetapi menganggap itu bisikan syaitan, bagi saya sesuatu yang sangat tidak wajar untuk keluar daripada mulut seorang ahli politik yang berstatuskan ulama. Jadi janganlah, bagi saya, di luar sana apabila orang mengkritik ahli politik yang berstatuskan ulama, yang berlatar belakangkan imej dia sebagai seorang ulama, lalu orang menganggap kata itu menghina ulama. Ini satu benda yang salah. Sebab dia sebagai orang ahli politik, dia harus menerima, sebagai ahli politik dia harus menerima kritikan ketidakpuasan hati daripada masyarakat dan penghuni-penghuni dan juga orang ramai pemerhati politik. Kalau tak nak dikritik, ulama tidak harus menyertai politik. Itu. Betul. Saya kira dua sejarah besar ini kita sebut beberapa tahun yang terakhir ini yang harus kita lihat untuk bagaimana kita menilai satu-satu parti itu. Dan kalau kita kira sejarah ni, sejarah yang pertama adalah Datuk dah sebut, Duk Kupas tadi, dan semua orang maklum bahawa selepas pilihan raya yang lalu, apabila tidak ada satu parti yang dominan untuk membentuk kerajaan, maka peranan Yang di-Pertuan Agong pada masa itu memainkan peranan dan jemput yang pertamanya adalah Perikatan Nasional. Tan Sri, dua-dua Tan Sri hadir, tolak untuk nak gabung ni. Dia dulu, bukan PH dulu dipanggil. Titah tuanku panggil, dia tolak secara mulut, tolak secara tanda tangan. Jadi itu nak memberi gambaran kepada kita bahawa yang sebenarnya yang tolak kepada perpaduan ini adalah Perikatan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila itu berlaku macam Datuk dah sebut tadi ni, maka pihak UMNO sekali lagi melalui konvensyen mereka, melalui PAU mereka, untuk mencadang diadakan satu gabungan yang disebut Rumah Bangsa. Yang disebut Rumah Bangsa. Sekali lagi, hak ni pasal bukan titah tuanku, dia lanyak betul-betul. Dia lanyak betul-betul. Tetapi Datuk dah sebut juga tadi ni, sebelum tu Mufakat Nasional pasal hak depa. Depa bentuk-bentuk, depa nampak depa ada laluan lain, dia tikam. Tikam. Jadi kita nak sebut politik ni yang sebenarnya hak PAS duk bawa ni, dia tak kira bulan mana, dia tak kira siapa. Bila dia rasa bercanggah dengan dia, sebab dia anggap dia yang
lebih betul, dia lebih besar, dia hak dia buat betul, hak orang lain buat semua salah. Jadi latar belakang betul ke saya sebut lagu tu? Ya, betul. Tu. Okey Tok, kita lepas ni pun kita nak sambung lagi politik. Kita mula dah panjang politik ni. Kita pergi sikit Cuma kita haraplah kepada orang-orang seperti ini, kita keluarlah dari Ramadan ni membawa kewangian, keharuman. Jangan bawa mulut busuk. Jangan bawa mulut busuk. Bila kita keluar daripada walaupun puasa tu mulut busuk, tapi bila kita keluar tu, kita bawa lah kesan keharuman daripada Ramadan tu memberi kewangian. Keharuman. Okey. Betul. Kita saya gerak kita hari ni tu pakai ini pakai baju dah menjelang dah. Penuh. Menjelang Ramadan. Menjelang Aidilfitri, Ramadan nak melabuhkan tirai ni, kita kena wujudlah suasana. Pakai penuh lengkap dengan samping kita dengan songkok. Datuk pakai color apa tu? Ini dia biru sikit ni. Biru sikit. Biru sikit. Saya macam biasa tu. Biru muda. Kuning sikit hari ni. Kuning. Kain samping tu oring. Datuk, kita pergi sedikit kepada Datuk LPP, saya Mada. Kita juga membina usahawan-usahawan tu. Ramai usahawan-usahawan kita yang sekarang ni seperti mana tahun-tahun hal lepas, kesempatan Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan ini adalah peluang untuk mereka untuk mencari rezeki yang kadang-kadang ada usahawan kita tu yang rezeki sebulan ni sama dengan beberapa bulan pada masa lain. Jadi LPP macam mana tu? Usahawan daripada LPP? Ya, usahawan daripada LPP kita sentiasa memberikan galakan dan dorongan untuk mereka mengambil ruang dan peluang di Ramadan ini menjelang Hari Raya, khususnya kepada produk-produk yang berkaitan dengan Hari Raya, sama ada produk makanan, kuih muih ataupun apa-apa produk yang boleh mendatangkan pulangan keuntungan kepada mereka. Jadi kita buat program melalui jualan agro madani. Jadi di situlah penglibatan usahawan kita, di samping usahawan sendiri yang membuat jualan sendiri. Macam baru-baru ini saya ke JB, Johor Bahru, dan sempat melawat seorang usahawan yang lebih kurang 2 tahun dulu saya melawatlah dia, iaitu usahawan seorang ibu muda, ibu muda yang mengusahakan kek lapis, tapi bukan kek lapis Sarawak, kek lapis versi Johor, versi Johor yang dia ni ada latar belakang Arab, dia segi orang Arab, keturunan Arab. Jadi sekarang dia berpindah ke tempat baru dia sewa dua ruang, dua pintu. Alhamdulillah saya lihat jualan dia sangat menarik. Apatah lagi menarik orang-orang Singapura untuk datang. Saya lihat 2-3 keluarga Singapura yang datang pada hari yang saya berada di sana. Seorang-seorang 2-3 ribu ringgit beli kuih. Kek lapis dia. Kek lapis, kemudian macam-macam lagi lah. Kek butter cake, macam-macam produk dia buat. Di samping dia membantu usahawan-usahawan yang lain. Dia membantu usahawan lain untuk datang meletakkan produk-produk mereka di kedai dia untuk membolehkan Singaporean dan juga orang Malaysia turut mendapatkan bekalan. Dan dia beritahu kat saya setiap hari dia punya runner akan hantar ke 500 buah rumah di Singapura bulan Ramadan ni. Sehari 500 buah rumah. Barang dia akan keluar, dia akan hantar, dan daripada Johor dia akan hantar ke Singapura. Kemudian di Singapura dia punya runner dia akan hantarlah ke 500 buah rumah. Bayangkan kalau 500 buah rumah, seorang 2,000 ringgit, pura kita ambil 2,000 ringgit. Sebab yang saya tengok tu ada yang beli sampai 3,000. Kalau satu rumah 2,000 ringgit, 2,000 ringgit maknanya satu yang sangat lumayan lah kepada mereka. Dan saya percaya bahawa kalau kita di Kedah ni pun mereka juga dapat meningkatkan hasil jualan mereka, sama ada tempat-tempat yang disediakan khususnya melalui jualan agro madani ataupun Mada sendiri yang menyediakan tempat macam saya dipahamkan di Star Parade, di Star Parade ataupun di tempat-tempat jualan yang kedai-kedai Mada ni kan. Saya fikir bahawa mereka juga harus susuli dengan jualan online. Jualan online ini akan menambahkan pulangan yang pendapatannya yang akan lebih baiklah.
Ya, Tok, saya mengambil kesempatan ini juga untuk kepada anak-anak Kedah, warga Kedah yang akan balik ke Kedah dalam masa sehari dua ni, kalau balik tangan kosong pun tak apa. Pasal usahawan Mada ni hak jual barangan yang berkait dengan raya, kuih, muih, kerepek apa semua ni ada dalam 2,000 lebih. Di mana-mana akan ada, tetapi ada di beberapa lokasi yang kita buat jualan khusus macam Datuk dah sebut tadi ni. Paling senang kalau balik keluar tol Alor Utara tu, singgah di Pladamat. Pladamat tu di bawah Madakop, hak Mada tu. Jadi di situ semua jenis sama ada kuih basah tak ada lah, maknanya kuih-kuih raya, persiapan raya, kek pun ada, kerepek semua ada. Yang tu yang tetap di situ. Satu lagi cawangan depa di Jenun, di Pendang ada juga, di pusat industri makanan kita ada juga di situ. Banyak juga di My Krepek. Kedai tu nama My Krepek. Jadi boleh dapatkan di situ, ataupun hak ada sekarang ni yang secara ofisialnya di Star Parade ada 10 usahawan Mada yang saya pergi melawat tadi. Alhamdulillah jualan mereka setiap hari tambah. Yang ni tinggal beberapa hari lagi nak raya ni, depa kata tak mampu dah, kosong dah sebahagian daripada meja tu, nak tunjuk bahawa alhamdulillah raya ni walau apa juga kita sebut ekonominya, tetapi kita nampak petunjuk daripada usahawan-usahawan kita tu, nampak jualan alhamdulillah baik. Kita doa semoga usahawan-usahawan kita ni terus berjaya, sama ada usahawan Mada maupun usahawan LPP maupun lain-lain usahawan. Jadi kita nak supaya semua mereka-mereka yang terlibat dalam industri makanan kuih muih ini juga akan menikmati ke lapangan ataupun bulan Ramadan yang ada sehari dua lagi ni sebelum Syawal. Datuk, saya rasa itulah, walaupun kita nampak rakyat berbelanja begitu, tetapi kita tu dilanda oleh satu kesan ekonomi yang sangat besar tu apabila berlaku peperangan di antara Israel, Amerika menyerang Iran, dan kesan daripada itu apabila keluaran minyak melalui Selat Hormuz yang mengeluarkan 1/5 ataupun 20% daripada keluaran minyak dunia. Apabila selat itu ditutup, selat itu yang dikawal oleh Iran tidak mampu untuk mengeluarkan minyak, jadi kesan segeranya adalah minyak naik, dan banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk berjimat cermat daripada sekarang, sebab kita tak tahu perang ni sampai bila. Tok, langkah yang diumum oleh Perdana Menteri baru ni, Tok, apakah beberapa langkah tu, Tok? Langkah yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, khususnya apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, satu yang harus diterima dan didukung oleh semua. Dia bukan hanya kita mengharapkan kerajaan sahaja yang cuba untuk menyusun satu penyusunan semula cara kita berbelanja, tetapi masyarakat dan juga rakyat juga harus menyusun semula cara kita berbelanja. Tidaklah boleh boros. Apa yang dah kita belanjalah, sebab kita nak raya kan. Kita nak belanja. Tetapi selepas daripada Aidilfitri ini, harus kita kena beringatlah bagaimana corak perbelanjaan kita tidak boleh lagi seperti biasa kita terlalu boros. Apa yang diumumkan oleh kerajaan, pertama sekali tiada sambutan di peringkat kerajaan persekutuan, sama ada jabatan, agensi, GLC, GLIC untuk menyambut jamuan rumah terbuka Aidilfitri. Sebab bagi saya bahawa walaupun ialah kalau kita lihat mungkin ada keluh kesah kepada penyedia-penyedia makanan kerana mereka tidak mendapat, tetapi hakikatnya bahawa kerajaan memerlukan satu simpanan lebihan keuangan untuk menghadapi masa depan. Baik itu harus difahami oleh semua. Bukan hanya untuk kita kenyang semasa rumah terbuka. Bukan hanya untuk kita nak kenyang dalam tempoh sebulan 30 hari Syawal tu kita kenyang dengan rumah terbuka, sedangkan selepas itu kita nak menderita. Dan inilah formula
apa yang disebut formula Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf maknanya 7 tahun Marau. 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau kan. Maknanya di waktu kesuburan ini kita harus berjimat, harus ada simpanan untuk 7 tahun kemarau. Jadi kemarau kali ini ialah kemarau ekonomi lah. Peperangan yang membawa kesan kepada gangguan struktur ekonomi dalam dunia dan sekaligus terkesan kepada negara kita. Yang kedua, saya percaya bahawa kerajaan masih lagi nak mempertahankan harga minyak untuk tempoh yang terdekat ni, iaitu harga minyak untuk orang panggil apa? RON 95 ni pada RM1.99. Jadi tetapi kita juga harus bersedia. Apakan daya sebagai kerajaan untuk berhadapan dengan kalau kenaikan ini terlalu melampau, kenaikan harga minyak dunia ini melampau, maka sudah tentu kerajaan juga tidak boleh lagi bertahan pada RM1.99. Namun saya percaya kerajaan akan tetap memberikan subsidi lagi minyak itu, walaupun dinaikkan tetapi tidak pada harga sebenar, iaitu harga yang masih disubsidikan. Jadi saya kira kita harus ada mindset ini, sebab ini bukan di dalam kawalan kita, ini di luar kawalan. Saya agak kesal dengan kenyataan setengah ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Mereka memperli Datuk Seri Mat Sabu yang antara mencadangkan supaya ada tanaman sampingan yang boleh kita tanam untuk supply keluarga kita, untuk dapur rumah kita. Mereka kata itu tidak boleh tidak boleh dia kata itu tidak menggambarkan satu perancangan. Mereka tidak melihat perancangan itu keseluruhan, tetapi penyelesaian kepada kehidupan harian kita harus dikemukakan. Sebab itu dicadangkan oleh Datuk Seri Mat Sabu supaya masyarakat kita juga harus membuat hasil sendiri, iaitu produk-produk tanaman yang boleh kita tanam untuk makan harian kita. Sekurang-kurangnya kita dapat menampung perbelanjaan dan mengurang beban kos sara hidup. Jadi duit yang kita dapat daripada sara STR yang terus diberikan oleh kerajaan itu untuk perbelanjaan harian biasa lah. Tetapi ini menampung dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh kita semua. Jadi mereka memperli. Betul lah, tanam sepokok cabai bukanlah boleh menurunkan harga minyak, memang betul. Tetapi hakikatnya bagi saya bahawa kita harus menyediakan masyarakat kita ni yang punya kekuatan untuk hadapi masa depan, yang mempunyai kekebalan untuk hadapi masa depan. Maknanya aku tidak akan bergantung lagi kepada harga-harga pasaran yang ada. Jadi aku dah tanam sendiri. Aku boleh tanam. Hari-hari aku nak cabai, aku nak cili. Cili mesti ada dalam hidup kita. Betul tak, Dr. May? Jadi tak semua orang orang buat benang. Kalau cili, orang yang kerja-kerjaan, yang makan gaji, yang tak buat benang, dia boleh tanam cili. Dia boleh tanam cili. Dia tanam kacang bendi, dia tanam apa-apa sayuran untuk sayur rumah dia. Selesai dah rumah dia. Jadi ahli-ahli politik, saya nak pesan kepada ahli politik, jangan mengambil kesempatan daripada isu global yang di luar kawalan kerajaan. Di luar kawalan kerajaan ini untuk meraih undi, untuk nak menghasut rakyat. Bagi saya ini tidak menyelesaikan masalah. Dia tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi mereka menjadilah ahli politik yang mampu memandaikan rakyat, mendidik masyarakat dan juga rakyat tentang keperluan untuk kita bersama dengan apa sahaja cadangan yang diberikan oleh kerajaan. Kalau ada cadangan daripada ahli politik pembangkang, sila cadangkan apa yang harus dibuat. Apa yang harus dibuat. Kalau tak ada cadangan, lebih baiklah kamu senyap daripada kamu bising yang boleh menimbulkan ketakutan kepada masyarakat kita hari ini. Jadi kerajaan sedang prepare, dan insya-Allah saya percaya bahawa kerajaan akan melihat apa-apa yang menjadi keperluan yang perlu diteruskan, dan apa yang menjadi keperluan yang dipikirkan untuk ditangguhkan, kita akan tangguhkan dulu, insya-Allah. Ya, Datuk, kita bahasa mudah lah. Hak Datuk dah sebut tadi, kita sebut pembangkang ni sekarang ni sedang menunggang. Ya. My isu harga minyak bukan dalam kawalan kita, di luar kawalan kita. Tidak ada siapa yang minta
Dan kesannya bukan kepada kita semata-mata, seluruh dunia mengalami kesan ini kerana seluruh dunia menggunakan minyak. Jadi apabila berlaku isu ni, mai dah dia kata apa yang boleh dia tunggang macam tadi. Saranan oleh menteri kita yang berhormat Muhammad Sabu adalah sesuatu yang nak tunjuk bahawa di peringkat diri kita apa preparation yang perlu kita buat. Contoh bagaimana Iran contohnya apabila sanction berlaku puluhan tahun mereka melengkapkan diri mereka. Tadi contoh saya. Contoh-contoh lain melengkapkan diri dalam bentuk contoh Iran lah dari segi senjata dan seumpamanya. Jadi itu adalah sesuatu yang baik, tetapi itulah pihak pembangkang ni segala tunggang menunggang apa juga di hadapan mereka. Itu yang satu tu. Yang kedua, depa ni bermain dengan isu ni, tunggang isu ni dengan tidak memberi faham yang betul kepada orang ramai. Contoh. Contoh dia kata apa? Dia kata saya cadang, adalah orang sebut macam tu, pembangkang lah. Saya cadang, dia kata, supaya minyak Petronas hak keluar tu, dia kata minyak tu lah yang kita pump nanti dalam kereta, dalam motor kita, guna hak tu. Dia kata jangan duk beli dah minyak yang daripada Selat Hormuz tu, tak payah beli, pasal kita pengeluar minyak sendiri. Dan mereka duk sebut juga tu, dia kata, dia tunggang lagi, dia kata Sabah Sarawak tu harga diesel subsidi, dia kata hak kita tak subsidi naik. Jadi tu cuba jelas dua benda ni. Satu, harga orang kata apa? Harga suruh guna minyak Petronas tu pump dalam motor ataupun pump dalam kereta kita, jangan beli minyak Hormuz. Pasal jangan beli minyak hak tu, hak keluaran daripada Selat Hormuz tu, pasal minyak tu dah naik. Yang kedua, hak tadilah rakan-rakan kita di Sabah Sarawak, minyak dieselnya masih di subsidi. Datuk. Ya, dia begini ya, kita lihat bahawa di ketika dunia berdepan dengan krisis ni, rakyat ni dia perlukan satu ketenangan dan juga dia perlukan kepada satu ketenangan perpaduan hidup yang satu harmoni. Tapi nampaknya ada pihak pembangkang dia memilih politik hasutan dan kebencian. Ini bagi saya bahawa seolah-olah macam kalau hampa merintah ni boleh settle begitu mudah. Maknanya boleh pi pump minyak Petronas itu masuk dalam dalam kereta pengurusi Perikatan Nasional ataupun bekas pengurusi kereta bekas pengurusi Perikatan Nasional. Tidak. Kita Petronas dia mempunyai dia sudah mempunyai perjanjian dengan pihak-pihak luar. Dah berapa lama perjanjian itu memakan masa dalam satu tempoh yang perlu diakur oleh pihak bila kita nak berniaga. Sebab kita hantar minyak kita dulu kerana minyak itu minyak yang terbaik. Minyak yang terbaik kita nakkan dapat harga yang tinggi untuk dibawa balik ke negara kita, boleh digunakan hasil pendapatan itu untuk apa? Untuk diberikan kepada kerajaan, untuk kerajaan membina sekolah, bina hospital, bina itu, bina ini, berbagai-bagai. Itulah hasil yang kita dapat selama ini, hasil daripada harga minyak yang kita perolehi daripada jualan minyak negara kita. Jadi tak boleh dalam bila berlaku peperangan kita pun nak stop minyak itu keluar. Tak boleh, itu telah melanggaри perjanjian. Dan kalau berlaku saman menyaman daripada pihak luar, maka kita juga akan menanggung beban untuk membayar balik dan sebagainya. Jadi sebab itu kita menggunakan minyak yang murah. Minyak yang murah. Dan minyak itu ditentukan, kita harus menghormati harga ditentukan oleh pasaran. Kita tak boleh tentukan bahawa kita ada telaga sendiri, kita tentu harga kita sendiri. Tak boleh. Kita harus menghormati kita berada di sebahagian daripada negara di dunia ini. Kemudiannya ialah kita juga jual sekarang dalam masa peperangan ni, kita terus jual minyak kita. Hasil daripada pendapatan itulah yang insya-Allah kerajaan akan gunakan untuk apa? Untuk menampung perbelanjaan-perbelanjaan yang lain, kos pengurusan kerajaan, termasuklah kemungkinan kalau nanti kerajaan nak menaikkan harga minyak bukan lagi RM1.99, tetapi subsidi tu dia akan meningkat subsidi, sebab kita akan memberikan subsidi lagi. Begitu juga untuk perbelanjaan-perbelanjaan
subsidi-subsidi yang lain, termasuk penyelarasan yang lain, termasuk juga peruntukan untuk SARA diteruskan dan juga STR diteruskan dan banyak lagi yang bagi saya benda yang paling simple untuk mereka faham. Tak perlu mereka nak belajar tinggi-tinggi untuk memahami persoalan ini. Ini bagi saya bahawa jadi ahli politik hanya bergantung kepada bagaimana pendekatan menghasut, bukan lagi dengan pendekatan idea. Ini bagi saya satu benda yang menggambarkan politik yang lemah, ahli politik yang sangat lemah lah bagi saya. Betul. Yelah, mereka memang lemah dah tu. Tapi nampak lepas mereka tak kira tu bulan puasa, bulan tak puasa pun dia pecah serupa kau tengok. Pecah serupa. Dan lepas tu saya ada dalam beberapa posting baru saya tu, saya refer pada pelantikan baru Hak Sanusi balik mesyuarat hari itulah. Hak jumpa dengan Atuk nak naik masjid tu. Ya. Jadi dia balik mesyuarat tu, dia dilantik sebagai bendahari. Jadi orang yang akan cari duit, orang akan simpan duit untuk Perikatan Nasional ni. Tu, saya dalam posting saya tulis bahawa ini satu tim baru Perikatan Nasional yang berada di second class. Saya sebut second class. Pasal apa? Pasal Perikatan Nasional bukan ni third class. Saya lemuk sikit lah. Tapi tu pasal doktor buat third class pun tak ada lah kan. Saya nak gambarkan bahawa kalau dulu ni dari segi organisasi lah, sebab pembangkang yang paling besar, gabungan yang paling besar, lebih daripada 70 kursi adalah Perikatan Nasional. Jadi mereka ni digambarkan sebagai mampu untuk ambil alih kerajaan kalau apa-apa berlaku. Maknanya keupayaan mereka tu kalau tak seimbang sama pun dengan kerajaan, jangan lari jauh sangat. Jadi hari tu ni kita melihat dari segi organisasi lah, pengurusi mereka adalah Taslim Mahidin lah, yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang menterinya berapa penggal kita pun tak ingat, ahli parlimennya berapa penggal, pernah jadi MB, dan lain-lain ahli-ahli parlimen yang sangat berpengalaman. Jadi kita nampak walaupun nak seimbang dengan Datuk Seri Anwar dan kabinet tu, nampak ada sedikit jurang lah, tapi dia tak lari jauh sangat. Tapi mai hak ni tu, bukan saya nak peleceh lah. Dr. Samsuri tu junior saya lah. Bukan kita nak sebut nak peleceh dia, tidak. Tetapi dulu ni bendahari. Level dia bendahari. Dan level dia dalam parti adalah naib presiden. Bila naib presiden ni, atas dia ada lagi timbalan. Atas dia ada presiden. Bukan parti dia saja, parti-parti lain juga macam tu. Jadi sekarang ni mereka melantik beliau sebagai pengurusi. Sebagai pengurusi, dan timbalan pengurusi kepada Perikatan Nasional ni, kalau Bersatu tu Mahidin lah. So dia pengurusi kepada Bersatu. Kalau PAS, dia tak lantik dah presiden dia lantik timbalan duduk bawah dia juga. Jadi beberapa orang hak duduk bawah dia tu dari segi rankingnya semua atas daripada dia. Lepas tu dia lantik, saya tak tahulah mereka ada sebut, bukan Perikatan Nasional lah, mereka kata PAS Nasional. Perikatan tu jadi PAS, sebab PAS semua, Datuk. Apakah Datuk nampaklah keupayaan setelah mereka pecah banyak, tim Hamzah tidak lagi, setelah dia pecat sudah tentu tidak berada di dalam tim tu. Apakah Datuk nampak dari segi fizikal mereka ni, dari segi struktur, dari segi organisasi, second class tu, hak saya sebut tu, Datuk nak letak macam mana? Tok, sila. Ya. Yalah, itu soal rumah tangga mereka lah kan. Rumah tangga mereka. Tapi memang berculang caling. Kita tengok yang menyanggahi benda-benda yang normal. Mana mungkin dalam satu organisasi tiba-tiba yang atas duduk di bawah, yang bawah duduk di atas. Itu sudah menyanggahi struktur organisasi biasa bagi saya. Walaupun dalam organisasi mereka tidak disebut yang mesti letakkan presiden, tetapi dari segi normalnya, dari segi praktis biasanya, semua orang akan kata bahawa mesti praktis dia ialah yang tinggilah duduk
di atas. Jadi ini mereka sudah menyanggahi dan tidak mencerminkan tentang bagaimana mereka boleh memahami satu struktur organisasi yang diamalkan, maknanya yang diamalkan oleh dunia lah, oleh dunia. Jadi kepelikan lah, satu kepelikan. Dan yang yang keduanya ialah dari segi pengurusi itu sendiri, pengurusi Perikatan Nasional dengan dalaman parti dia akan lebih rendah daripada timbalan pengurusi Perikatan Nasional dari segi kedudukan jawatannya. Ini juga yang menjadi sulit untuk seseorang itu mengendalikan parti, nak mengendalikan parti. Macam mana dia nak mengendali parti? Dia akan wujud satu inferiority complex. Aku lebih rendah macam nak lebih. Jadi akan, bagi saya lah, bahawa saya pun tak nak peduli sangat ini rumah tangga mereka kan. Tapi saya nak menggambarkan bahawa itu Perikatan Nasional yang parti yang tidak, pakatan yang tidak stabil. Pakatan yang tidak yang tidak stabil. Tetapi yang menarik saya nak menarik ialah bagaimana gerakan akan boleh menerima konsep negara Islam yang dibawa oleh PAS dan juga hudud yang diperjuangkan oleh PAS. Dan saya fikir bahawa bila perikatan bila gerakan bersetuju menerima PAS mengepalai Perikatan Nasional dan juga dengan dominasi yang begitu besar, penguasaan yang begitu besar dalam penjawatan dalam Perikatan Nasional, bermakna bahawa mereka sudah meletakkan bahawa gagasan Perikatan Nasional ini ialah mesti gagasan yang dibawa oleh PAS. PAS tidak boleh lari daripada gagasan negara Islam yang mereka bawa, iaitu dengan penampilan hudud dan sebagainya. Jadi saya lihat bahawa satu benda yang sangat menarik lah, satu benda yang sangat menarik bila gerakan boleh menerima. Dan kalau dan sedangkan kalau sebelum ini kita lihat gerakan sampai pada peringkat mengambil tindakan mahkamah terhadap pindaan di Kelantan, tindakan mahkamah. Jadi ini sekarang ni nampaknya sudah ada perubahan. Jadi bagi saya selamatlah, bagi saya harap maknanya gerakan akan boleh memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada arah pelaksanaan hudud di dalam negara kita yang dibawa oleh PAS itu insya-Allah. Ya, Datuk. Selepas daripada mesyuarat pertama mereka itu ni, ada satu PC lah. Biasalah lepas mesyuarat besar-besar ni buat PC. Saya nampak tu kesediaan pengurusi baru ni. Bukan dia tak boleh cakap orang putih. Dia expert. Dia mengaji dia cakap dia mengaji di UK, dia orang ada PhD. Bukan tu isu dia, tetapi persediaan mental dia tu sebagai pengurusi, apabila ditanya sebegitu nampak dia panik, nampak macam dia gagap. Apakah itu tu menggambarkan bahawa dengan PC yang sesimpel tu pun nampak ni hak tu pun tak boleh pi, cannot go. Orang Kelantan kata cannot go. Betul? Apakah ini mencerminkan bahawa mereka ni memang tak mampu untuk sebab tu saya kata second class tu. Untuk level tu okey lah, tapi untuk nak level national memerintah second class. Betul lagi sekali. Saya pun tengok bila ditanya tentang isu ketua pembangkang jadi aku nak tanya setiausaha, kamu tu pengurusi. Kamu pengurusi, kamu seharusnya sudah mempunyai satu gambaran tentang bagaimana proses pelantikan ketua pembangkang. Apa perlu nak pergi tanya setiausaha yang juga merupakan dia kata ni ketua whip PAS, ketua whip parlimen PAS sendiri. Jadi bagi saya satu benda yang tak menggambarkan. Maknanya dia nak kena tanya ketua whip, sedangkan dia sebagai ahli parlimen yang dia juga merupakan pengurusi Perikatan Nasional. Sedangkan benda tu simple bagi saya. Maknanya kamu boleh buat keputusan lah dalam mesyuarat. Perikatan Nasional itu sendiri boleh buat satu keputusan mesyuarat, kemudian maklumkan kepada semua ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional, ini keputusan Perikatan Nasional, iaitu ketua pembangkang adalah daripada PAS. Yang semua ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional wajar untuk memberikan sokongan, menyatakan sokongan mereka kepada speaker
kepada Tan Sri Speaker Dewan Rakyat. Ini simple bagi saya. Buatlah keputusan dulu. Apa perlu nak pergi tanya ahli parlimen pula? Ahli parlimen dia kena akur kepada keputusan yang dibuat oleh parti. Bagi saya benar-benar simple. Jadi menggambarkan kesan daripada ketidakselarasan susunan atur yang normal ini, jadi menyebabkan dia pun nak jawab lagi salah pula. Pasal ada ketua whip dia pasal dalam parlimen dia duduk bawah, ketua whip atas. Dalam parti aku naik presiden, ada timbalan presiden. Jadi ini jadi inferiority complex. Jadi apapun bagi saya itu parti dia lah. Itu parti dia dan selamat yang boleh kita katakan untuk mereka dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara, bukannya membawa pusingan yang boleh yang nak dipusing sesuatu isu itu untuk menjahanamkan negara kita. Itu saja yang saya harapkan. Maknanya bila mereka susun atur nanti ketua pembangkang daripada PAS, kemudian susun atur dan sebagainya, saya nak minta supaya jadilah pembangkang yang sihat. Jadi pembangkang yang sihat, supaya kamu boleh memberikan gambaran kepada masyarakat yang kamu mempunyai kecerdikan untuk melontarkan idea apa yang harus dilakukan oleh pihak kerajaan, bukannya mengambil kesempatan di waktu krisis global yang di luar kawalan kita di Malaysia ini, kamu nak meraih undi. Itu politik yang tidak sihat dan itu adalah politik yang menjahanamkan negara kita. Kepada rakan-rakan di luar sana, dia kata dua orang ni, dia kata hari-hari duk kata kat PAS. Ni Mae dengan Tok Puk ni, dia kata hari-hari duk kata kat PAS. Ni gila balik nak masuk kat PAS, gila talak. Kita jawab bahawa kita duk cerita ni untuk memberi faham kepada rakyat. Sebab nanti apabila sampai masa parti-parti ini, tuan-tuan akan berhadapan dengan parti-parti ini untuk memilih. Jadi kita nak memberi kesedaran bahawa inilah parti yang pada masa-masa tertentu dia akan guna apa juga sentimen, tetapi pada dasarnya inilah mereka. Jadi kita kena bercakap. Kita tak ada pilihan sebab ni negara kita, sebab kita tak mau negara kita ni akan diterajui oleh orang-orang yang macam ni. Saya nak tambah, Doktor. Saya nak sebut supaya mereka jangan spin isu global krisis ini, perang ni. Kerana apa? Kerana mereka juga ada kerajaan negeri yang terkesan dengan krisis ekonomi dunia ni. Mereka juga harus fikir, jangan mereka syok nak dapat menarik sokongan. Dan kepada rakyat, saya nak fahamkan juga, rakyat juga harus faham bahawa di negeri-negeri yang mereka perintah ini, 4 negeri ni, 3 PAS, 1 bersatu kan, juga akan berdepan dengan krisis. Bukan hanya kerajaan federal persekutuan sahaja yang berdepan dengan kesan daripada krisis ekonomi dunia, daripada krisis perang yang berlaku di Asia Barat, tetapi negeri juga akan berhadapan dengan isu yang sama. Jadi pada waktu itu, adakah mereka juga nak merasakan bahawa rakyat tidak perlu menyokong mereka kerana mereka gagal? Kerana mereka juga akan berdepan dengan masalah yang sama. Jadi ini bagi saya, mari kita bekerjasama untuk membina masyarakat, memandaikan masyarakat dan memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk berhadapan bersama-sama kita menghadapi krisis global ini. Dok, ada satu lagi ni hak kita perlu juga. Depa kata nak kata kat PAS, nak bincang isu PAS, kat tepi lah. Tapi saya duk nampak tu, yang akan memberi gambaran juga kepada rakyat adalah stability ataupun ketidakstabilan. Dia nak baru lantik pengerusi. Ada 2 lagi jawatan, iaitu jawatan ketua pembangkang. Ketua pembangkang satu, ya. Hak tu wajib dah hak PAS, ketua pembangkang tu. Ya. Satu lagi poster boy Perdana Menteri lah tu. Ada 2 lagi. Jadi hak ni tu dia nak jadi macam mana? Dalam keadaan bercelaru macam ni. Macam mana tu? Poster boy tu siapa dia agak-agaknya? Depan nak buat siapa? Jadi kalau dah tak ada poster boy, maknanya mereka tak ada orang lah.
Padahal kalau mereka kata sebelum itu, kalau macam Anwar Ibrahim tu 4 lori je dah. 4 lori je dah kan. Jadi sekarang ni nampaknya seorang pun tak dapat nak dikemukakan Lori poster pun boy. tak ada. Malah masing-masing menafikan. Datuk Tuan Ibrahim menyatakan bahawa Dr. Sam ini hanya untuk nak memperkukuhkan Perikatan Nasional, bukan untuk jadi poster boy ataupun calon Perdana Menteri. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin pun ambil hujahan Datuk Tuan Ibrahim, mengatakan bahawa dalam kenyataannya mengatakan Dr. Sam juga adalah hanya sebagai pengurusi Perikatan Nasional, bukan calon Perdana Menteri. Jadi maknanya pengesahan lah, dia bukan calon Perdana Menteri. Kemudian disebut pula oleh Dr. Sam mengatakan bahawa ialah saya hanya pengurusi dan dia juga mengesahkan yang Tan Sri Muhyiddin juga bukan calon Perdana Menteri. Jadi tak ada calon Perdana Menteri lah. Tak ada siapa nak jadi Perdana Menteri. Jadi tak ada siapa nak jadi Perdana Menteri. Dahlah hari itu pilihan raya tak cukup jumlah. Ini tak ada calon Perdana Menteri. Jadi tak payah masuk pertanding pilihan raya lah. Bagi saya tak payah masuk pertanding pilihan raya. Kalau masuk pertanding pilihan raya, jumlah pun tak cukup, calon Perdana Menteri pun tak ada. Jadi buang masa saja dan buang duit, buang penat lelah kepada ahli-ahli parti yang terpaksa berkorban dan membayar satu harga yang sangat mahal lah bagi saya. Jadi bagi saya bahawa ini menunjukkan satu kelemahan kepada mereka. Kalau ada pun calon poster boy, kalau ada pun di kalangan mereka, kita nak tengok yang tu lah. Yang tak ada idea bagi saya. Yang Dr. Ismail kata second class. Kalau hospitalnya buat second class lah. Kalau dulu dia ada third class. Third class, second class, first class. Maknanya sekarang ni di hospital hanya tinggal kelas pertama dengan kelas kedua kan. Dia tak ada dah third class, kelas ketiga. Jadi ini mentaliti kepimpinan Perikatan Nasional, mentaliti bagi saya bukan second class lah. Dia mentaliti third class lah. Bagi saya mentaliti third class yang mereka tak ada satu idea bagaimana nak hatta nak menyusun parti mereka pun mereka dah bercalon. Bagaimana mereka nak menyusunkan sebuah negara kita yang memerlukan kepada keprihatinan, fokus yang cukup jelas. Jadi sebab itu bagi saya bahawa masa yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat ialah terus memberikan dukungan kepada kerajaan perpaduan madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, untuk kita bersama memberikan ruang untuk kerajaan ini buat sesuatu yang terbaik untuk kita dapat melepasi keluar daripada krisis yang sedang berlaku di dunia ini. Datuk, kita sambung tu selepas raya tu. InsyaAllah. Sebab bulan puasa nak raya ni, kita hari ni pun podcast kita pendek tu, sejam. Pasal kita pun nak raya ni. Ya. Tu, Nak raya. Bagi sembang raya pula lagi. Sembang raya macam mana tu persiapan lah kita nak raya ni, terutamanya kepada orang ramai lah. Persiapan nak raya, mereka nak balik kampung, akan berdepan nanti jam dan seumpamanya belanja. Macam mana tu nasihat situ? Ya, bagi saya bahawa Aidilfitri ini bukan hanya sekadar perayaan, tapi dia adalah satu simbol kemaafan dan penyatuan rakyat, penyatuan umat. Bukan sahaja umat Islam, tapi kepada semua masyarakat. Dan itu yang diajar kepada kita oleh agama dan juga oleh budaya kita sendiri di Malaysia. Dan saya percaya bahawa isu simbol kemaafan dan penyatuan itu apabila pertamanya ialah raya balik kampung. Raya balik kampung tu ialah dia balik kepada kampung halaman dia. Dia balik kepada penyatuan keluarga dia yang pertama, asasnya. Penyatuan keluarga dia. Dia balik himpunan keluarga. Dia akan buat himpunan keluarga, berhari raya bersama keluarga, anak dengan mak ayah dan sebagainya, dengan tok nenek dan sebagainya. Semua pakat berhimpun pada hari raya itu. Itu simbol penyatuan keluarga, dan juga penyatuan yang besar lagi ialah di masjid, iaitu kita bersembahyang hari raya, sunat hari raya, kemudian saling bermaafan, bersalaman antara satu sama lain. Dan itulah gambaran bagaimana sambutan hari raya yang disambut dengan
satu penyatuan dan kemaafan. Satu penyatuan dan juga kemaafan. Jangan kemaafan kita hanya di bibir, tetapi selepas daripada Syawal, kita kembali untuk bermaki hamun, mendajal dan juga mempersetankan orang lain yang tidak bersama dengan kita. Dan kita harus melihat bagaimana Aidilfitri daripada Ramadan mengajar kita tentang erti takwa, dan seharusnya kita membawa semangat takwa itu diterjemahkan dalam penyatuan umat dan penyatuan rakyat, dan juga simbol kepada Aidilfitri iaitu penyatuan dan juga kemaafan. Dan bagi saya bahawa dunia boleh bergolak, ekonomi boleh berubah, tetapi jika rakyat negara kita ini bersatu, negara ini akan terus berdiri teguh. Dan itu yang harus dilihat oleh kita semua. Dan Ramadan mengajar kita sabar, dan Aidilfitri mengajar kita bersatu. Dunia hari ini memerlukan kedua-duanya. Hari ini kita memerlukan sabar menghadapi krisis, bersatu dan sabar menghadapi krisis yang ada ni. Jadi yang keduanya dari segi perbelanjaan lah. Dari segi perbelanjaan, kita harus berhati-hati, beringat gaji pun awal bulan 3, lepas itu nak tunggu bulan 4 dalam keadaan tidak menentu. Tiada keadaan yang menjamin kestabilan pada hadapan ni. Jadi kita kena pastikan supaya kita harus berjimat. Nak bagi duit raya ke anak, kepada siapa tu boleh bagi, tetapi dari sudut perbelanjaan kita itu kepada yang kepada yang nak berhari raya ni, kita jangan membazir. Jangan membazir dari segi juadahnya, dari segi makanan dan sebagainya. Sebab Ramadan mengajak kita untuk berjimat, tapi dalam Ramadan lah yang paling banyak makanan dibuang. Hasil buangan daripada makanan. Yang ketiganya bagi saya ialah bagaimana untuk kita melihat dalam sambutan Aidilfitri ini, ialah untuk kita nak pastikan supaya kehidupan kita ini akan maknanya kita tak boleh berehat terlalu lama. Kita harus bekerja dengan secepatnya, dengan secepatnya. Jadi kepada petani-petani, kepada peladang, penternak, nelayan dan sebagainya, bagi saya bahawa mereka adalah penjaga kedaulatan kita, kedaulatan makanan kita, kedaulatan makanan kita. Dia bukan hanya keselamatan negara kita ini bukan hanya di sempadan, tetapi keselamatan kita juga adalah makanan. Jadi kita nak kena terima kasih kepada petani padi, kepada peladang-peladang kita, penternak lembu, kerbau, ayam dan sebagainya, yang mereka duk jual murah sekarang dan sebagainya. Semuanya adalah hasil daripada petani-petani ini. Saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada petani, kepada peladang, kepada penternak, kepada nelayan. Hasil daripada sumbangan anda semua mampu memindahkan daripada hasil itu ke dalam perut masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Ya, Datuk, saya sebagai penutup sama macam Datuk ingin sebut satu perkara sahaja, yang lain-lain telah disebut tadi, iaitu kembalinya kita kepada fitrah satu Syawal. Saya nak peringat satu je, sebab saya sering terlepas, iaitu bayar zakat. Bayar zakat seafdalnya di tempat kita cari sumber rezeki. Jadi kalau macam saya ni nak balik, settlekan dulu sebelum balik di Kedah ni, bayar zakat dulu, balik nanti dia tak kalut dah. Kalau tidak kadang-kadang sebab balik raya Terengganu. Balik raya Terengganu. Sembahyang Rusila ke apa ni? Itu saya membesar di situ. Tapi balik ni saya tidak sembahyang di situlah. Masjid yang lebih dekat. Apapun maknanya, kita jangan lupa zakat fitrah, jangan lupa setahun sekali. Sebab nanti kalau kita kata tak apa, nanti dia akan jadi masa-masa tu sibuk dengan ni, sibuk dengan anak raya apa semua tu, akhir sekali sampai hari raya dah, walaupun masih lagi boleh bayar sebelum sembahyang tu, dia jadi lupa, dia jadi kalut. Jadi itu saja yang saya nak peringat. Jadi sepanjang satu tahun hijrah ini, kami Unity Podcast mengucapkan terima kasih kepada semualah yang terlibat, kru-kru yang terlibat, dan juga kepada pendengar. Kita mendapat maklum kawan-kawan kita even di Sabah tu,
Masa kita pergi pilihan raya itu, Ya. yang kata saya tengok doktor dengan Datuk. Saya kata tengok di mana? Oh, podcast. Saya jumpa itu di Keluang. Di Keluang. Dia mai tengok saya tu. Dia kata, ni Dr. Mae ke? Saya kata betul ya. Saya tengok Datuk di podcast dengan Datuk Mahfuz. Teruskan, dia kata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kebanyakan hak yang saya jumpa tu di mana-mana juga semua kata teruskan. InsyaAllah. Sebab saya kira usaha kita bukan untuk kita nak kata kat orang tidak. Kita bukan nak timbul kebencian lah. Tidak. Kita nak ajak orang berfikir. Untuk memberi faham dan untuk orang buka minda, kerana itu sangat penting dalam usaha untuk kita nak bina masyarakat. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak sebut di akhir ini, di hujung-hujung podcast ini. Ataupun Datuk ada lagi nak kita sebut? Jumpa seminggu lepas raya. Kita jumpa seminggu lepas raya. Kita podcast kira bukan di bulan puasa. Ganah dekat pilihan raya ni ganah. Jadi saya ingat kita ucap selamat berpuasa, masih ada lagi ni. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di seluruh negara, di seluruh dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Syawal.